Ramai yang DM aku tanya pasal Honda Civic ni, tapi ini adalah 5 soalan yang paling popular yang diorang akan tanya. Aku akan bagi jawapan terus sebagai seorang sales advisor. Soalan yang pertama, orang akan tanya berapa harga sebiji Civic ni. Dia ada beberapa variant yang korang boleh pilih, tapi yang paling popular adalah Civic variant E. Cuk, nak apply loan untuk kereta Honda, 99% approval rate. Klik link di bio. And harga dia bermula dalam 140k plus sahaja. Soalan yang kedua, orang akan tanya berapa ansuran bulanan dia. Kalau korang plan ambil 9 tahun loan, 2.4% interest rate, and down payment korang lebih kurang dalam 5k, anggaran lebih kurang dalam 1,400 untuk bayaran bulanan dia. Soalan yang ketiga, orang tanya Civic ni jimat minyak ke tak? Untuk sebiji enjin yang ada turbo, memang sangat-sangat jimat. Dalam city drive korang boleh dapat 13 ke 15 km per liter, highway korang boleh cecah 18 ke 20 km per liter, tapi bergantung dengan cara korang bawa. Soalan yang keempat, maintenance dia mahal ke murah? So bagi aku, untuk enjin yang ada turbo ni agak murah juga, sebab dia lebih kurang dalam 250 ke 500 sekali servis. Spare part pun senang nak dapat, tak payah tunggu berminggu-minggu. Soalan yang kelima yang paling ramai orang tanya, loan mudah lulus ke? Asalkan korang ada slip gaji and dokumen yang lengkap, insya-Allah boleh lepas. Nak aku checkkan kelayakan korang pun boleh secara percuma. So kalau korang pun berminat dengan Civic ni, korang klik saja link dekat bio. Aku akan adjust sampai korang dapat kunci.